Hei, hei sahabatku, dah cukuplah menangis. Nasib baik kau tak minum arak tapi minum tebu banyak sangat. Ini kenapa? Macam mana aku tak sedih kenapa dia selingkuh? Kau tak tahu, kau tanya saya. Nasib baik ku baca Al-Quran dan ku sudah bilang bercinta itu haram. Rasulullah pernah sabda, lelaki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan. Yang akhirnya engkau sudah buat dosa besar, lebih besar daripada meminum arak. Inilah dosa hukuman duniawi, nasib baik hukuman akhirat. Lebih baik taubat sebelum terlambat. Macam mana aku nak taubat? Belajarlah denganku. Bukankah ku selalu belajar sesama dulu? Ku juga dah kena habis belajar pondok. Harus kita bersama-sama. Tak yakin tak apa, tapi janganlah jatuh cinta lagi. Biarlah Allah yang beri jodoh. Ingat mati, ingat Tuhan, ingat jodoh hanya di tangan Tuhan yang satu. Ingat jodoh hanya ada di tangan Allah. Biar Allah yang bawa jodoh, jangan kita yang berharap. Jangan sekali kau jatuh cinta pandangan pertama. Kalau tidak nanti hati yang tersakiti. Cinta manusia memang selalu berubah, tapi tidak dengan cinta Allah. Memang kalau kita terlalu cinta manusia, terlalu sakit. Lebih baik mencintai Allah kerana hati tidak akan disakiti, tapi kita akan diuji dengan iman. Harus belajar kesabaran dengan iman. Seharusnya kita bersyukur. Bersyukur pada Tuhan yang satu. Ingatlah Tuhan yang satu. Jangan sia-siakan Allah beri peluang ketiga sekali ini. Jangan sia-siakan kali ini. Percaya pada Allah, Rasulullah. Amin pada jodoh Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah.